Agama yang kita ada hari ini adalah asbab kelaparan Bunda Khadijah. Al-Quran yang kita kenal hari ini adalah asbab kelaparan yang ditanggung oleh Bunda Khadijah. Ibu tahu tak, Khadijah punya pengorbanan sehingga kan satu hari Nabi nak balik rumah, waktu tu Jibril turun. Ibu kena tahu kalau Jibril turun maknanya ini benda besar. Jibril tak turun selalu. Jibril hanya turun di saat-saat genting dan ada perkara-perkara besar je dia akan turun. Sebab Jibril ni bukan malaikat biasa. Jibril ni adalah penghulu segala malaikat. Jadi satu hari Jibril turun kepada Nabi SAW. Ketika itu Nabi nak balik ke rumah, nak jumpa dengan Siti Khadijah. Dan Jibril kata, wahai Muhammad, nanti kau balik rumah, kau masuk ke rumah, kau akan dapati isteri kau Khadijah ini, dia akan keluar daripada satu bahagian rumah. Dan waktu tu beritahu kepada Khadijah, beritahu kepada isterimu wahai Muhammad, Allah kirimkan salam untuknya. Dan beritahu juga, aku Jibril sampaikan salam juga untuknya. Dan beritahu padanya, Allah akan berikan dia satu kedudukan nanti di syurga, satu istana yang tiada kebisingan dan tiada kepenatan lagi di dalamnya. Ibu-ibu, kalau Allah kirim salam, maka selesailah urusan kita, dunia akhirat pasti bahagia dan tenang. Siti Khadijah dapat kiriman salam daripada Allah. Siti Khadijah dapat kiriman salam daripada Jibril. Kerana apa? Kerana pengorbanan yang Siti Khadijah buat dalam kehidupannya. Inilah harga yang Siti Khadijah bayar untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Ibu kita ni kalau sultan-sultan kirim salam, orang-orang besar kirim salam, kita rasa tak tidur tu, menung kirim salam Kalau Allah yang sampaikan salam, salam ni maksudnya apa? Keselamatan, ketenangan, kebahagiaan, redha. Dan inilah manusia yang telah dapat redha Allah Subhanahu wa taala disebabkan pengorbanan yang dibuat dalam hidupnya. Siti Khadijah tak tanya apa yang aku dapat, Siti Khadijah tanya apa lagi yang aku boleh bagi. Inilah dia rahsia dalam mendapat redha Allah Subhanahu wa taala.